Kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersama-sama hari ini kan, Yaumul Ahad kan, hari Ahad. Kalau dalam bahasa Arab Ahad makna satu. Jadi maknanya sebenarnya hari Ahad adalah hari pertama dalam minggu. Dan kalau kita faham makna hari-hari kita, memang Ahad satu, Ithnain bahasa Arab tu dua, Thulatha Selasa tiga, Arbi'a Rabu tu empat, Khamis Khamis kita tu memang Khamis nombor 5. Jumaat je bukan nombor kan, Sabtu pun bukan nombor. Jadi sebab Jumaat dan Sabtu sepatutnya cuti. Itu dalam Islam. Jadi Ahad 1, 2, 3, 4, 5. Khamis ya, sampai Khamis je hari. Jadi Jumaat, Jumaah kan, hari berjemaah kan, solat Jumaat tu. Dan kemudian hari Sabtu kan, Sabat. Jadi maknanya itu hari-hari dalam Islam yang memang Ahad ni adalah hari pertama. Jadi alhamdulillah lah, kita kira hari pertama lah memulakan majlis ilmu kita kan, pada hari pertama setiap minggu, hari Ahad. Baik, jadi kita teruskan kita punya perbincangan. Kita bincang buku Riyadhus Salihin dengan syarah Nuzhatul Muttaqin. Jadi kitab asal Riyadhus Salihin yang disyarahkan oleh banyak ulama, ada banyak kitab-kitab syarah Riyadhus Salihin dan salah satunya ialah Nuzhatul Muttaqin. Jadi nama kitab ni Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Salihin. Dan kita bincang maknanya syarah daripada hadis yang terdapat dalam Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin asalnya disusun oleh Imam An-Nawawi, disyarahkan oleh beberapa ulama ni, yang disebutkan nama kat kulit depan tu kan. Ini nak faham buku kita bincang ni. Dan maknanya ulama ini menuliskan kitab Nuzhatul Muttaqin. Maknanya kalau kita nak dapat syarah hadis ni, bukan mesti daripada Nuzhatul Muttaqin. Ada banyak lagi kitab lain. Jadi kita ambil salah satu. Baik. Dengan makna kata, kalau kita baca huraian ni, kemudian tiba-tiba kita jumpa di kelas lain, huraiannya ada yang tak ada dalam ni, maknanya tu daripada kitab lain. Baik, kita tengok dulu hadis dia, muka surat 242. Hadis yang ke-7 daripada bab ini. Ni kalau nak faham kenapa hadis tu 7/66 tu, apa maksud dia? Apa maksud dia? Sebelum ni saya pernah sebut tapi sepintas, kita tak betul-betul jelaskan. Kenapa nombor dia tu 7/66? Betul dah tu. Yang pertama tadi betul. Betul. Jadi dia hadis yang ke-7 daripada bab muraqabah dan hadis yang ke-66 daripada awal kitab. Jadi maknanya kalau baca daripada awal kitab, kita dah sampai hadis ke-66. Tapi kita tak baca dari awal kan? Kita pilih bab kita kan. Kita pilih daripada bab yang keempat kan? Ini bab yang kelima. Baik, hadis dia as-sabi' maknanya yang ke-7 kan? Hadis yang ke-7, an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Maksud dia kan, yang hadis yang ke-7 diriwayatkan daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, orang yang benar-benar berakal iaitu bijak dan cerdik ialah yang menghisap dirinya
dan beramal untuk menghadapi apa yang akan berlaku selepas mati. Manakala orang yang benar-benar lemah, iaitu yang tidak berakal dan tidak cerdik pula, ialah yang menjadikan dirinya mengikut hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah dengan pelbagai angan-angan. Hadis ni diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. At-Tirmidzi dan para ulama yang lain berkata makna dana nafsahu ialah menghisap, iaitu menghitung dirinya. Baik, ada footnote kat situ kalau perasan dekat makna hadis baris yang keempat. Di situ dalam cerdik patut tutup kurungan kan. Ialah yang menghisap dirinya, lepas tu ada kurungan 2 kecil tu. Nampak tak ada tulisan 2 kecil tu? Tengok footnote bawah. Itu maksud dia ada footnote. Kat nota kaki. Kat bawah nombor 2. Ini penjelasan kepada yang dia sebut tu. Nombor 2 tu, yakni menghitung, menundukkan dan menjadikan dirinya patuh kepada segala perintah dan larangan Tuhannya. Sila rujuk Faidul Qadir, hadis nombor 6468. Faidul Qadir nama kitab. Nama orang pun boleh. Ada memang orang nama kitab. Nama orang dia ambil nama kitab. Faidul Qadir okey juga. Adik saya nama Faidul Hakim. Hakim nama Allah, Qadir nama Allah tak? Jadi kita boleh tukar, boleh letak nama anak saudara semua Faidul depan. Faidul Qadir, Faidul, nama Allah lah belakang ni kan. Tapi yang ni nama kitab. Jadi Faidul, dalam kitab Faidul Qadir ada dijelaskan tentang perkataan menghisap dirinya. Menghisap dirinya ni perkataan tadilah mandana nafsahu. Ini mungkin kalau yang biasa di universiti kan tahu kan kaedah nota kaki kan. Saya jelaskan untuk yang tak biasa lah. Jadi kaedah nota kaki, bila ada misalnya satu perkataan, dia nak jelaskan lebih panjang, dia akan buat nombor ujung tu, nanti kita baca kat kaki tu. Kaki, kita panggil kaki lah sebab nota tu kat kaki buku. Bukan kaki kita. Dekat kaki buku. Jadi kemudian jadi yang ni dia nak jelaskan perkataan dana nafsahu. Sebab dia macam dana ni kalau ikutkan, dunia ni daripada perkataan dana juga. Hina. Dunia ni daripada perkataan hina. Kan? Jadi siapa yang dana nafsahu macam menghinakan diri. Tapi macam tak sesuai lah, bukan maksudnya gitu dalam ni. Jadi maksudnya adalah orang yang menghitung dan juga menundukkan ataupun menjadikan diri kita ni patuh dengan segala perintah dan larangan Tuhan. Maknanya hina dengan makna kata menundukkan diri. Kan? Jadi kan menghinakan, biasa kalau kita menghinakan diri macam kita merendahkan diri kita. Kita menghinakan diri di hadapan Allah dengan cara apa? Sujud. Kan? Jadi itu makna menghinakan diri. Bahasa Arab ni dia kaya. Kaya dengan makna kata, kadang-kadang kalau baca perkataan ni, makna perkataan lain, tapi nanti bila sambung dengan ayat lain, makna dia jadi lain. Lain tu bukan lari terus tak. Lain tu dengan makna kata perkataan tadi ada maksud mendalam. Contoh kalau bahasa Melayu kita perkataan makan. Makan dia orang faham lah, makan nasi, makan mi kan, nak makan. Tapi nanti tiba-tiba kalau kita sambung dengan makan orang, lain pula kan, maksud lain. Jadi kalau bahasa Melayu tak banyak gitu, kadang-kadang je lah kan ada. Kalau bahasa Arab banyak. Memang dia punya perkataan tu kadang-kadang ada makna mendalam. Baik. Kemudian ada hadis riwayat ni yang kita tengok pula, diriwayatkan kat bawah tadi yang kita baca tu, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Maknanya dia ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi Imam At-Tirmidzi salah satu daripada penyusun Sunan Sittah. Kita dah pernah terangkan Sunan Sittah. Ni sebab kita belajar pakai kitab, jadi saya contoh sikit lah cara macam kitab. Kalau ada orang dia tak mau akademik ni, agak akademik gitu kan. Ada orang dia nak santai, tapi ada orang dia nak kitab sebab nak akademik. Santai ni kita macam ceramah je lah, tak payah cerita lah hadis riwayat apa tu kan. Jadi sini campur-campur kot. Kalau rasa tak boleh nak pick up pasal akademik, tak apa. Yang tu rehat kejap. Tapi kalau dapat tangkap lagi bagus lah kan. Baik, jadi Tirmizi ni, Imam Tirmizi salah satu daripada penyusun Sunan Sittah. Sunan Sittah ni adalah 6 kitab hadis yang menjadi kitab paling asas kalau kita nak cari hadis. Jadi kalau kita cari hadis tapi tak tengok 6 kitab ni, terus pergi cari dekat Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin tu dia dah kira second dah. Kira bukan yang pertama. Riyadhus Salihin ni dia ambil daripada kitab 6 yang tadi. 6 tu apa? Kita dah pernah sebut dulu.
Apa dia 6 tu? Satu, Tirmizi ni tadi kan kita sebut tadi. Tirmizi satu lagi. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lagi? Ahmad tak masuk. Ahmad dia awal lagi daripada tu. Abu Daud. Lagi? Dua ni tak berapa glamour, ada lagi dua ni. Ibnu Majah, satu lagi. An-Nasa'i. Jadi kita akan selalu jumpa hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab dia tu yang asal. Jadi kalau dalam Riyadhus Shalihin hadis kat situ, tapi dia tetap juga hadis riwayat Tirmizi, menunjukkan Riyadhus Shalihin ni dah second dah. Dia bukan, kita takkan sebut hadis riwayat Nawawi. Baru ni saya ada edit satu buku. Tiba-tiba kat situ dia kata hadis tu riwayat apa nama orang tu nama penulis buku, penyusun buku. Itu bukan perawi. Dia riwayat dia mesti perawi hadis. Kan? Daripada sunan-sunan ni lah. Selain daripada 6 tu ada lagi Tis'ah Ad-Darimi, ada Ruqutni pun ada. Tapi tu selain daripada 6 tu. Baik. Dan Imam Tirmizi, nampak tak sambungan dia? Dan beliau berkata hadis hasan. Kalau dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, selain pada Tirmizi, kita tak jumpa macam ni. Apa beza dia? Baik, beza dia ni orang belajar ulum hadis dia tahu. Beza dia gini, Imam Tirmizi dia ada metod khas dengan kitab dia, tak sama dengan yang lain. Jadi metodologi khas Imam Tirmizi ialah setiap kali diriwayatkan hadis, dia akan bagi tahu status. Dan Imam Tirmizi ada juga dia punya kaedah khas, special, dia punya kaedah macam mana cara dia nak bagi tahu status hadis. Jadi status hadis Imam Tirmizi dia letak pada dua kategori. Maksudnya gini, status hadis dia ada dua jenis tau. Yang kita biasa dengar status sahih, hasan, dhaif tu kan. Itu satu jenis. Itu masuk dalam kita sebut jenis-jenis hadis berdasarkan kepada keadaan perawi. Jadi hadis terbahagi kepada 3 berdasarkan keadaan perawi. Keadaan perawi tu sikoh tak sikoh, perawi dia macam mana. Itu akan meletakkan jenis hadis. Sama ada sahih, hasan ataupun dhaif. Ada satu lagi kategori, pembahagian hadis berdasarkan kepada bilangan perawi. Yang ini kita akan jumpa hadis terbahagi kepada yang namanya masyhur, gharib. Biasa dengar ini kan? Masyhur, gharib, aziz. Ni jarang ada, jarang orang sebut. Sebab biasa kita akan tengok pada keadaan perawi. Baik, Imam Tirmizi dia punya kaedah dia gabung dua-dua tadi. Jadi kadang-kadang dia punya status dia akan tulis hasan, gharib. Kalau orang lain tak, hasan je, sahih je, dhaif je. Imam Tirmizi tak, dia gabung dua-dua. Jadi kadang kita kita tengok tiba-tiba hasan sahih. Kan? Hasan sahih pun lain pula. Hasan sahih dia ada status lain lagi. Dia gabung. Sebab hadis ni begini. Hari ni kan masyarakat awam bila tak belajar ulum hadis, kita tahunya hadis dhaif tak boleh pakai. Kita tahu dah hadis dhaif boleh naik taraf. Dia boleh naik taraf. Hadis dia boleh naik taraf, dia tak boleh turun taraf. Dia beza. Kenapa? Kita dah pernah cerita. Kenapa hadis kalau ada satu kata dhaif, satu kata sahih, kita akan ambil yang sahih. Kalau ilmu lain terbalik no? Ilmu lain, kalau seorang kata hak ni lemah, hak ni kuat, kita akan ambil yang lemah. Untuk hati-hati, berjaga-jaga. Tapi hadis tak. Hadis kalau seorang kata lemah, seorang kata kuat, kita akan ambil yang kuat. Ini metodologi yang digunakan oleh Ibn Salah. Dalam Muqaddimah Ibn Salah. Maknanya ulama hadis pakai metodologi ini. Kita belajar dalam kitab masa tulis buku. Saya ada buku cara mudah menguasai ulum hadis. Kalau nak, boleh je, insyaAllah bila-bila nak bawa, saya bawa. Itu subjek ulum hadis lah, memang subjek ulum hadis. Saya tulis pun masa saya belajar kat Mesir. Masih belajar masa tu. Lepas tu selesaikan buku tu di Malaysia. Buku tu special dia gini. Masa tulis buku tu, saya susun dalam bentuk yang, masa tu saya mengajar tuition junior dan juga kawan-kawan sekelas. Jadi masa saya mengajar tuition, subjek ulum hadis ni adalah subjek yang dianggap paling susah pada masa tu.
Ramai orang fobia nak ambil bidang hadis sebab susah katanya. Science of hadis, susah. Jadi saya cuba mudahkan ya. Mudahkan perah otak jugalah masa tu. Macam mana nak bagi orang faham. Saya buat dalam bentuk graf, gambar rajah, yang susunan. Jadi dia lebih macam kata satu bab kita cerita pasal perawi hadis. Masa zaman saya kuliah dulu, cara saya menghafal perawi hadis ni, ada cara dia. Perawi hadis kita kena hafal. Bukan hafal nama je. Hafal tempat lahir, tarikh lahir wajib. Tahun dia lahir, bukan tarikh lah. Tahun. Tahun lahir, tahun meninggal. Sebab ni akan efek nanti. Akan bagi kesan masa dia, kalau misal kata dia meninggal tahun 101 Hijrah dah meninggal. Tiba-tiba ada hadis kata dia meriwayatkan hadis daripada misalnya imam sekian-sekian. Imam tu rupanya meninggal sebelum dia lahir, contoh kan. Maknanya hadis tu tak boleh terima. Jadi sebab tu kena tahu tu bila dia lahir dan bila dia meninggal. Itu biodata ulama. Termasuk tadi siapa nama guru dia, siapa nama murid dia, kena tahu. Dia pernah pergi negara mana, kena tahu. Jadi biodata dia banyak kita kena hafal. Kan orang susah nak hafal biodata orang kan. Biodata sendiri boleh lah kan. Biodata sendiri kalau lupa kita panggil dia, bukan lupa tau. Kita panggil dia Alzheimer kan. Dia ada sampai masa kita akan lupa biodata sendiri. Kan, kita dah lupa. Dulu aku lahir kat mana? Masa lupa itu dah tak normal dah. Tapi kalau lupa biodata orang masih normal. Kan? Bahkan susah kita nak jumpa orang yang boleh ingat biodata orang kecuali orang tu sangat penting untuk kita. Ni kalau kita tanya birthday orang sebelah pun tak tahu kan. Birthday je kan, birthday orang sebelah anak tak apalah kan, orang sebelah kita kenal. Kan? Anak. Okay. Baik, jadi maknanya seorang kita kata perawi hadis, macam mana cara nak ingat dia? Maka masa tu saya susunkan dalam bentuk rajah. Contoh, kalau Abu Hurairah kan, Abu Hurairah ni maknanya bapak kucing. Dari segi bahasa kan memang Nabi yang bagi nama tu, nama sebenarnya bukan yang tu. Nama dia tak glamour. Nabi bagi bergelaran bapak kucing sebab dia pernah nampak Abu Hurairah ni sayang kucing. Abu Hurairah bela kucing tapi cara dia bukan bela kat rumah. Dia kutip anak kucing kat jalan. Hurairah ni mana anak kucing, bukan bapak kucing. Abu tu yang bapak, Hurairahnya anak kucing. Jadi dia bapak kepada anak kucing. Sebab yang dia ambil tu anak kucing, bukan bapak kucing. Anak kucing tu dia ambil, dia masukkan dalam lengan baju. Lengan baju jubah Arab kan besar-besar lengan dia kan. Dia masuk dalam lengan baju. Dia bawa kata-kata, main kuliah dia bawa. Tak dah. Abu Hurairah rajin datang kuliah. Kuliah Nabi lah kita kata. Majlis ilmu Nabi tu dia datang. Ada kucing kat bawah tu, dalam lengan baju dia. Dia letak lah. Jadi dia tak kacau orang anak kucing dia. Anak kucing dia tak kaya-kaya. Jadi nak ingat dia macam mana sebab kucing dia kaitan dengan kucing, kita pun lukislah gambar kucing. Jadi kita ingat terus nak jawab exam tu laju. Kat telinga kanan tarikh lahir dia, telinga kiri tarikh wafat dia, mata kanan tempat lahir dia, mata kiri tempat meninggal dia. Tangan dia macam tu kucing tu. Tapak tangan kanan nama guru dia, tapak tangan kiri nama murid dia. Jadi kan waktu jawab tu kita imagine telinga, mata, tangan. Kat perut ni dia punya cerita riwayat hidup dia. Kan? Panjang sikit kan? Jadi tu kaedah dia lah nak bagi ingat. Termasuk misalnya jadual-jadual tentang bila sebut perawi banyak-banyak 6 kitab hadis, kita kena tahu sifat-sifat kitab hadis. Buatlah dalam bentuk rajah jadual. Kan? Kemudian bilangan hadis yang ada dalam kitab hadis kena tahu juga. Bilangan tu kena hafal. Jadi kita buatlah dalam bentuk macam apa, kita kata bulatan. Kena tahu bilangan bab dia ada berapa, bilangan kitab dia ada berapa, bilangan hadis dia ada berapa. Jadi dalam kitab tu ada kitab dan ada bab, ada hadis. Ada bilangan. Itu baik, cuma gambarannya bila dibuat susunan macam tu, lepas tu kita ajar dan kita rasa sayang lah kalau benda tu hilang macam tu je. Jadi akhirnya saya susun dalam bentuk buku. Supaya dapat manfaat lain. Alhamdulillah sekarang banyak universiti pakai. Tapi pensyarah dia lah yang bawa sebab buku tu bahasa Melayu dan susah kita cari buku hadis dalam bahasa Melayu yang mudah difahami oleh pelajar. Dia kalau buku jenis cerita panjang-panjang kan, tak ada gambar jadual, tak ada rajah, tak ada petermindah, kita baca tu tengah-tengah tu kita boleh terbang. Kan? Biasanya landing balik bila ada kotak ke, ada gambar ke, ada petermindah gitu kan. Itu cara kita. Jadi buku tu setiap bab ditutup dengan
Perteminda, dia tutup dengan rajah jadual itu. Maknanya time nak exam, tak payah baca dah satu bab. Baca bahagian satu muka tu je. Yang belakang sekali, tu je. Untuk bantu memudahkan kefahaman itu. Di situlah kemudian juga misalnya katalah kita kata tadi ada kutubus sittah kan. Jadi bila kita nak hafal sifat kutubus sittah ni, kaedah ni kita buat perbandingan. Apa beza Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, semua beza apa? Jadi ini antaranya Tirmizi ni beza dia dekat kaedah dia letakkan status hadis. Ini yang lain tak buat. Kan? Orang lain dia buat setakat berdasarkan keadaan perawi. Baik, status hadis yang sahih, dhaif dan hasan tadi kita kata dia boleh naik taraf sebab bila ada hadis lain yang setaraf atau lebih baik. Contoh, ada dua hadis dhaif, dua-dua tu riwayat lain-lain. Satu dhaif, satu lagi pun dhaif, dia akan naik jadi hasan. Hasan ada dua, hasan li zatih, hasan li ghairi. Ini kalau dalam buku tu ada dah semua, dia punya rajah-rajah dia semua dah ada. Kita bahagi dua, cabang dua gitu kan. Baik. Hasan li zatih tu maknanya zat dia memang hasan dah. Hasan li ghairi tu dia jadi hasan sebab yang lain. Ada sebab lain. Sebab dia ialah ada hadis lain yang setara. Jadi institusi keilmuan tu dah terbina sebelum ni lagi, pada ketika tamadun Islam tu berada di kemuncaknya. Jadi maknanya kita kan pernah cerita lebih pada 1000 tahun Islam mentadbir dunia. Sekarang dunia ditadbir oleh kuasa kafir harbi, Amerika tu. Maksudnya sekarang kita memang berterabur lah. Memang kita kata sistem keilmuan, kita dah tak pakai sistem keilmuan Islam. Kita pakai sistem barat kan. Hari ni kalau kita kata orang tu ada ilmu, dia mesti ada status akademik. Sijil tu lah kan. Diploma, master, PhD. Baru kita kata dia ada ilmu. Kalau dia ngaji pondok SPM bukan tak lulus. Tak ada SPM, memang dia tak ambil SPM. Kita kata dia tak ada ilmu. Dalam Islam tak macam tu. Macam mana status keilmuan dalam Islam dibagi? Dia diiktiraf oleh ulama lain tanpa diminta. Itu lagi canggih. Tak minta. Jadi ulama ni dia akan selalu perhatikan bila ada di kalangan masyarakat kita yang keilmuan dia sangat tinggi dan dia ni layak untuk membimbing masyarakat dan dia ikhlas. Ikhlas tu penting. Kemudian beramal. Amal sangat penting. Jadi orang yang cakap-cakap kosong, bukan cakap kosong, cakap dia memang berisi tapi balik tidur kan, tak buat apa-apa. Itu dia tak masuk. Ulama takkan ambil kira dia sebagai orang alim. Orang alim ni memang dia ada ilmu yang tinggi dan dia beramal juga dengan ilmu dia. Jadi kalau ada orang macam ni, maka ulama-ulama ni tanpa diminta dia akan iktiraf. Dia akan sebut nama orang ni, pergi belajar dengan orang ni gitu. Sebab kan hanya Jauhari yang mengenal Manikam kan. Jadi ulama ni tahu siapa orang alim sebenar. Jadi akhirnya kemudian status orang tu akan diletakkan status berdasarkan keilmuan dia, bukan berdasarkan sijil yang dia ada. Tapi kadang-kadang ada test juga. Bukan main bagi macam tu. Kadang-kadang ada test. Contoh, Imam Bukhari pernah kena test. Jadi, ulama-ulama satu dunia ni dengar cerita kata dekat Bukhara ada seorang ni alim dan hafalan hadis dia sangat luar biasa. Dia menghafal ratusan ribu hadis. Dan hafalan dia sangat luar biasa. Okey, sepakatlah orang-orang alim satu dunia kita pergi test. Tak ada kata nanti ada sponsorship kan untuk pergi sana tu, tak ada. Dia memang dengan sukarela sebab ini tentang amanah ilmu. Ulama dia ada amanah dengan Allah, tentang keilmuan dia ada amanah kan. Baik. Jadi ini amanah. Bila amanah dia dengan sukarela akan buat. Ada orang nak sponsor lah kan. Tapi dia tak adalah kata kena ada pentadbiran apa hantar ke apa tak. Okey, kita sepakat ulama-ulama ni kita pergi test. Pergilah 10 orang ulama ke Bukhara, jumpa dengan Imam Bukhari, buat test. Test dia macam mana? 10 orang ulama tu duduk keliling, jadi macam hakim juri pertandingan kan. Imam Bukhari di sini, yang katalah depan tu yang test. Dan setiap seorang ulama tu baca 10 hadis. Bila kita cerita hadis, dia bukan hafal matan. Matan ni maknanya, contoh kalau hadis ni matan dia ialah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu matan. Tapi kalau nama hafal hadis, dia kena hafal sekali dengan An Abi Ya'la Shaddad bin Aus anin Nabi. Bahkan perawi lebih panjang lagi. Sebelum nama Abi Ya'la ni ada lagi perawi lain. Itu semua dia kena hafal. Baru nama dia hafal satu hadis. Ada hafal satu hadis kalau macam tu?
Sebab kita tak hafal perawi kan. Kita hafal hadis pun makna je tu kan. Kalau hafal matan ujung kan. Matan ni maknanya lafaz hadis. Baik. Jadi disebutlah an maknanya hadis ni daripada siapa senarai nama kan. Sampai habis hadis. Lepas tu dibaca yang kedua. Imam Bukhari dengar je, dia diam je. Sampai habis 10 hadis, orang kedua pula baca 10 hadis, maknanya total 10 kali 10, 100 kan. Habis 10 orang tu baca hadis dia orang, Imam Bukhari duduk dengar aja. Lepas tu dia orang tanya balik, okey, apa komen kamu tentang hadis-hadis yang kami baca? Dia boleh ulang balik daripada hadis pertama yang orang pertama sebut. An yang orang tu sebut tau. Sebab orang tu 10 orang tu semua sebut hadis salah. Jadi yang salah ni kan dia orang yang reka kan. Dia hafal. Sekali dengar, dia sebut balik. Tadi orang yang pertama sebut hadis pertama an dan hadisnya sekian-sekian. Aku tidak pernah mendengar hadis demikian, tapi yang aku tahu begini-gini. Jadi dia betulkan 100 hadis dengan menyebut balik yang salah tadi. Kalau sebut yang betul je tak heranlah dia dah hafal kan. Ni yang salah dia baru dengar sekali tu pun dia boleh sebut balik. Maka dia pun dapatlah pengiktirafan tu. Jadi kadang-kadang memang ada test. Bukan tak ada langsung lah kan. Kalau yang jenis tak ada test ni kadang macam guru dengan murid. Bila guru dengan murid dia dah tahu dah anak murid ni dalam banyak ni siapa yang cerdik lebih. Kita boleh nampak lah kalau siapa ngajar jadi cikgu tahu kan. Kadang-kadang kita boleh tahu berdasarkan cara dia tanya soalan. Soalan yang ditanya menunjukkan pemikiran kita. Pola pemikiran kita. Jadi ada orang dia tanya soalan cerdik, ada orang dia tanya soalan tak berapa cerdik. Kan? Tapi sebagai guru kita memang akan layan semua. Cuma dari situ kita boleh tahulah dan level pemikiran anak murid ni. Dan biasanya kalau kelas memang kadang-kadang ada exam, ada test. Tapi test guru-guru ni kadang bukan dalam bentuk exam paper macam kita dah. Ada satu kisah yang guru tu test nak tahu kefahaman murid dia tentang tauhid muraqabah, Allah Maha melihat. Yang kita pernah cerita sebelum ni kan. Guru dia bagi burung seorang seekor. Arahannya ialah pergi ke mana-mana, bawa burung dengan pisau, pergi sembelih ke mana-mana, kat tempat yang kamu rasa tak ada siapa nampak. Pergilah seorang-seorang kan. Seorang pergi belakang pokok, tengok kanan kiri atas bawah depan belakang semua tak ada orang, dia pun sembelih. Ada yang masuk dalam busut, ada masuk dalam semak, ada yang pergi tempat sembunyi semua sembelih. Tapi ada seorang bawa balik burung hidup dengan pisau. Dan dia bagi tahu, minta maaf Tok Guru, aku tak lulus kot. Sebab aku tak jumpa tempat mana yang Allah tak lihat. Maka guru dia kata, inilah seorang yang lulus. Soalan yang semua tak lulus. Itu test dia. Jadi ni kan test hikmah ni kan. Dia kena ada, guru dia tu kena betul-betul berilmu dan berhikmah. Dan murid tu lah sebab yang murid ni disuruh menghormati guru. Kalau tidak, macam tu komplain habis. Kalau zaman kita sekarang kan, habis komplain anak murid, apalah kan. Komplain pula kat media sosial kan. Jadi institusi keilmuan kita memang dah kacau bilau sekarang ni sebenarnya. Tak ada lagi kaedah menghormati guru. Sebab satu bab lagi, bila nak hormat guru pula zaman sekarang macam-macam jenis. Saya ingat, saya pernah kerja cikgu. Sekolah menengah pernah, sekolah rendah pernah. Sekolah rendah tu macam-macam jenis. International school ada, pernah. Anak-anak orang negro, Arab kan. Style degil lain-lain. Kan, dengan anak Melayu ada. Sekolah agama rakyat pernah saya ngajar. Agama rakyat nakal dia lain macam. Sebab biasanya mak-mak ni dia hantar anak dia tak tahu nak buat gana dah. Di sekolah agama rakyat. Kalau anak tu baik, dia hantar sekolah kebangsaan. Jadi nakal dia lain macam. Dan itu saya belajar tu, skill. Masa saya ngajar dekat sekolah agama rakyat, saya kan suara saya ni tak macam ni dulu, dia sangat halus. Kecil suara tu. Jadi kalau ada kipas apa, ni dah macam mungkin sebab tiap-tiap hari bercakap kot dia ada latihan kan. Asalnya tak pelan, suara pelan. Dan macam mana nak ajar budak-budak menjerit-jerit darjah 1, ngajar juga. Akhirnya saya belajarlah skill. Mula-mula ngajar, setiap hujung minggu demam. Sebab kena menjerit. Menjerit lah, lebih kepada menjerit. Suara saya memang kalau cakap lama sikit sakit kepala. Sampai saya dari situ saya study. Sebab tu untuk saya bercakap di depan ni mungkin tak sama dengan orang lain kot. Struggle dia teruk kan. Asal daripada yang malu sangat-sangat dulu. Saya sangat pemalu. Pemalu yang saya kira mungkin lebih daripada orang pemalu biasa. Sebab orang malu biasa ni nak jumpa orang malu kan. Saya tak dengar je tapak kaki orang, saya sembunyi bawah katil.
Malu dia tu tahap tu. Sampai boleh duduk atas pentas ni struggle lah. Kalau nak cerita kongsi boleh tetapi bukan sekarang lah. Jadi nak belajar boleh kan. Sebab tu kalau ada orang mai jumpa kata Ustazah doakan saya nak juga ngajar-ngajar ni macam Ustazah. Saya tengok dia insya-Allah boleh lebih baik kalau usaha. Sebab dia boleh jumpa Ustazah. Kalau saya malu. Kan? Maknanya sebab dia dah semula jadinya dah boleh depan orang gitu. Kan? Ada orang memang semula jadi. Kebanyakan orang yang bercakap ni semula jadi. Dia memang dah boleh dah. Dari kecil-kecil tu tak payah orang suruh naik pentas, dia naik sendiri. Ada kan budak gitu kan, umur 2-3 tahun sibuk cari mikrofon. Tu memang dia dah asli dah. Duduk atas pentas dia tak orang kata darah gemuruh mamanya kan. Saya darah gemuruh sungguh. Kadang-kadang memang habis kuliah tu tangan sejuk tu memang ada kadang-kadang. Tapi sebab kita cuba untuk atasi kan. Jadi kadang-kadang berlaku lagi lah sebab benda tu semula jadi. Semula jadi ni benda yang susah kita nak buat. Tapi ni akhirnya muncul juga sebab amanah ilmu tu. Kan amanah ilmu bagi kekuatan yang sangat besar. Lepas tu kalau orang kata nak mengajar ke apa, saya kata nombor satu ilmu dulu. Jangan sibuk nak cakap dulu, ilmunya belum ada. Sebab kita punya motivasi nak menyampaikan adalah untuk menyampaikan ilmu, bukan motivasi nak bercakap je dah. Kesian ke orang, kadang saya rasa kesian ke orang kalau kita sibuk cakap kosong. Orang habis masa dengar kita punya cakap kosong. Kan? Kita nak orang dengar ilmu gitu, kan? Jadi kita menyampaikan ilmu. Baik. Dan maknanya dalam konteks tu kita kata bila kita akhirnya kita bersama dengan ilmu ni, kita menjadi orang yang bermanfaat kepada umat. Itu kita punya target. Baik. Kemudian balik semula ke hadis ni, cerita Imam Tirmizi tadi ya. Jadi Imam Tirmizi letak hadis ni status hasan. Kali ni dia letak hasan je. Kan? Dan kat sini disebut dan para ulama yang lain berkata makna dana nafsahu ialah menghisap ataupun menghitung dirinya. Baik, kita tengok takhrij. Takhrij ni ingat lagi maknanya mengeluarkan hadis kan. Perkataan takhrij mengeluarkan. Dia bukan untuk hadis je. Asal makna dia keluar. Contoh kan, dalam kelas ni tiba-tiba ada yang nakal kan. Acik nakal lah contoh. Pasti kita pun AJK pun kata dia tak boleh duduk dalam ni kacau kan. Kacau, dia kena keluar. Maka dia dikeluarkan. Itu guna perkataan dia juga, takhrij, dikeluarkan. Dalam Quran ada tu penggunaan dia mengenai golongan, ada orang yang dihalau daripada kampung halaman pun guna perkataan takhrij, dikeluarkan daripada kampung halaman. Macam sekarang kan yang di Gaza tu disuruh keluar, dipaksa keluar. Itu dikeluarkan. Itu guna perkataan ni. Cuma dalam istilah hadis dia lain. Jadi hadis ni setiap hadis kena dikeluarkan. Dikeluarkan ni apa yang penting dalam bila kita keluarkan hadis, kita nak kena tahu dia duduk dalam bab apa. Jadi dalam semua kitab hadis ada bab dia. Bab dia ialah kita baca dulu, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam bab-bab hari kiamat. Bab orang yang benar-benar berakal iaitu bijak dan cerdik, ialah yang menghisap iaitu menghitung dirinya. Hadis nombor 2461. Baik, bila kita kata takhrij hadis, nak keluarkan hadis, penting kita kena tahu yang pertama sekali kitab apa kan. Ni Tirmizi kan. Satu. Yang kedua, dia duduk dalam kitab. Tadi kita jelaskan, kitab Arab, kalau kita kitab Melayu, kita ada dalam contoh ni buku kan, kitab kita panggil kitab, bahasa Arab kan kitab kan, buku ni. Dalam ni dia akan ada bab kan. Terus bab kan, bab 1, bab 2. Kalau Arab tak. Jadi ni kita panggil kitab juga, tapi dalam ni dia ada kitab. Yang kita panggil bab tu dia kitab. Kitab 1, kitab 2, kitab 3. Di bawah kitab baru ada bab. Ini sebab biasanya kitab Arab ni dia berjela-jela panjang gitu. Kadang sampai 12 jilid pun ada kan. Jadi tu disebut kitab apa, kita nak tahu dia duduk dalam kitab apa. Macam ni duduk dalam yang ni tak ada kitab dalam yang ni terus bab. Dia duduk dia duduk dalam kitab betul. Cuma sini dia terjemah bab-bab hari kiamat. Perasan? Baris pertama tu. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Okey, itu satu tadi kan. Siapa perawi. Kemudian dalam bab-bab hari kiamat. Bab-bab ni sebenarnya kitab. Kalau kita cari dia punya kitab asal dia, bahasa Arab dia akan tulis kitab qiyamah kan. Hari kiamat. Yaumul qiyamah. Baik. Dalam kitab Yaumul Qiyamah tu, hari kiamat, barulah ada bab. Jadi bab apa? Bab orang yang benar-benar berakal iaitu bijak dan cerdik.
ialah yang menghisap ataupun iaitu menghitung dirinya. Tu nama bab dia. Nama bab ni akan menentukan dan memberitahu basic kepada kita asasnya hadis ni cerita tentang apa. Sebab kadang-kadang ada setengah hadis dia tak jelas tau dia cerita tentang apa. Jadi kita kena tengok dia duduk dalam bab apa. Dia duduk dalam bab tu maknanya cerita tentang tu. Dan ada setengah bab, nama bab tu sendiri ialah ayat dalam hadis tu. Contoh yang ni lah. Ni kan kalau tengok orang-orang yang benar-benar berakal ialah yang menghisap dirinya. Baik, orang yang benar-benar berakal tu kan mandana nafsahu. Ni al-kayyisu. Jadi mungkin nama bab ni dalam bahasa Arab al-kayyisu mandana nafsahu. Dia ambil balik perkataan dalam hadis. Jadi nama bab. Kalau kita kat Melayu tak buat gitu, pasal kalau buat gitu orang tak mau buku tu. Orang kata ni apa isi copy paste semua. Itu ke nilai keilmuan kita tak faham tu. Kita pernah ceritakan asal kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi tulis tu, dia bukan tulis apa-apa, dia copy paste lah kalau bahasa kita sekarang. Hadis je semua. Tapi apa yang membezakan hadis yang disusun oleh Imam Nawawi dengan hadis yang disusun oleh Ustazah Qurratul Ain? Contoh kan, kalau saya susun hadis lah contoh, apa beza dia? Beza dia keilmuan orang tu. Keilmuan Imam Nawawi menyebabkan bila dia susun hadis yang betul-betul otentik, betul-betul berdasarkan keilmuan dia. Dia ginilah kita kata. Katalah saya panggil dua orang, Kemeh Kak Siti dengan Kak Sah. Kak Sah dengan Kak Tak Sah. Kak Tak Sah dengan Kak Sah mai sini bagi saya menu. Dua-dua ni tolong bagi kat saya menu makanan yang dalam satu hidangan lengkap semua nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Sehari kalau boleh sekali makan je dah cukup. Nutrisi ni lengkap. Agak-agak Kak Sah dengan Kak Tak Sah dia boleh bagi, siapa yang akan boleh bagi nutrisi yang lebih baik? Sebab sah ilmu dia, semua lagi tak sah. Orang yang ada ilmu kan, yang ilmu dia tentang pemakanan lebih tinggi daripada yang seorang lagi. Walaupun sama-sama susun menu, mungkin sama-sama chef juga dua-dua. Jadi keilmuan orang tu akan membuatkan, walaupun dia copy paste, walaupun dia punya menu tu dia copy paste je. Kita bagi buku menu contoh kan. Okey, daripada buku menu ni, satu buku menu ni, tolong susun menu untuk saya. Untuk saya makan sehari, sekali ni cukup lengkap semua nutrisi saya. Kita dah bagi buku menu. Jadi dia pilihkan. Dia nak pilih tu akan berdasarkan ilmu orang tu. Lepas tu sama juga kita misal katalah kita hidang lauk atas meja ataupun pergi kedai makan kan, banyak lauk tu kan. Tengok cara pilih lauk. Orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu lain cara dia pilih lauk. Orang yang ada ilmu tentang amalan pemakanan yang sihat, dia tengok minyak-minyak dia tak ambil. Kan? Dia ambil yang bakar, yang rebus, yang kukus. Seorang lagi budak darjah 3 kan. Dia ambil apa? Ayam goreng. Tu wajib lah. Dia tak tahu ni khasiat apa dalam tu kan. Dia tak tahu. Dia akan pilih sedap-sedap. Ulang-ulang, tolak tepi kan. Sayur tak ada langsung. Kan? Maknanya dia pilih makanan berdasarkan nafsu dia. Dia tak ada ilmu. Jadi akhirnya kita tengok dalam pinggan tu, kita akan tahu siapa yang lebih berilmu daripada siapa. Tengok dalam makanan yang dia makan. Itu beza dia. Walaupun dia kerja dia cedok-cedok je. Bukannya dia masak baru pun. Kalau masak lain cerita kan. Dia cedok-cedok. Jadi ni memang nampak macam copy paste hadis. Tapi ilmu dia tentang hadis. Sebab tu kalau macam hadis 40 kan. Imam Nawawi ada hadis 40. Ulama lain ada banyak lagi yang tulis hadis 40 juga. Tapi kenapa hadis 40 Imam Nawawi yang sampai sekarang kita duk belajar? Hadis 40 orang lain tak? Ada yang terus tak ada dah kitab dia. Sebab dia copy paste juga kalau ikut kan. Isi dia hadis dia 40 hadis. Beza dia, kitab hadis 40 Imam Nawawi ini diiktiraf oleh ulama-ulama bahawasanya siapa yang mempelajari, menghafal, memahami dan mengamalkan, paling penting amal, 40 hadis yang Imam Nawawi bawa, maka minimum dia dah boleh jadi seorang Muslim yang baik. Nak jadi Muslim yang baik, baca hadis 40 tu, amal semua. Saya ada kelas hadis 40. Tapi bila tiap kali kelas kita tanya, yang lepas dah amal belum? Pakai ketawa. Sebab susah memang susah nak amal. Jadi kita nak kata kita sebagai Muslim yang baik, memang susah. Baik. Jadi itu maknanya kita kata sebab keilmuan dia susun hadis pun, susun hadis tu hebat.
Rupanya bila dikaji-kaji setiap hadis tu sangat penting pada kita. Ada yang 1/3 Islam, ada yang 1/2 Islam. Satu hadis saja dia cerita tentang 1/3 inti Islam. Tu kan yang tahu tu ada ilmu. Contoh kan, kita bagi satu pinggan je. Tak banyak pun makanan tu. Tapi rupanya satu pinggan ni menyamai dengan 30 hari punya khasiat makanan. Boleh kan? Ada kan makanan yang kita panggil superfood. Superfood ni makanan yang khasiat dia sangat tinggi, menyamai contoh kata vitamin C contoh kan. Vitamin C yang terkandung di dalam bunga rosel contoh kan. Itu menyamai dengan berapa ribu biji buah limau. Itu maknanya makan sekuntum je bunga rosel. Bunga rosel orang tak makan, minum kan. Direbus kan. Minum segelas je dah menyamai makan berapa biji limau. Maknanya yang ini super. Yang rosel tu super. Jadi kalau makan yang rosel tu macam makan limau, badan kita sakit juga. Dia tak boleh banyak-banyak kan. Semua benda tak boleh lebih. Siapa yang tahu tu? Yang ada ilmu dia lah kan. Tentang superfood. Makanan yang super-super. Yang kita makan sikit je dah cukup. Jadi bila kita tak ada ilmu, nak sedia makanan sepinggan tu mungkin makan 5 pinggan baru menyamai dengan sepinggan khasiat. Sebab semua tak berkhasiat dalam tu. Bandingkan dengan yang ada ilmu, dia tahu kan, ambil je sepinggan je dah cukup dah. Kamu dah tak boleh makan dah yang lain sehari, cukup. Walaupun sepinggan tu kadang tak susah pun nak punya. Kan, yang satu lagi ni complicatednya gitu kan, 10 lauk. Tapi rupanya tak berkhasiat. Sebab tak ada ilmu. Tu maknanya konteks konsep ilmu gitu. Jadi itu yang kita nak tahu daripada kitab-kitab ni, penyusunan dia, dan juga setiap ulama tu adalah dia punya level keilmuan. Baik. Walaupun copy paste tadi kan cerita kita, jadi nama bab ni adalah copy paste daripada matan hadis. Tapi tak ada masalah sebab ulama kalau copy paste matan hadis, dia tahu dalam satu hadis panjang-panjang mana perkataan penting. Dia boleh cut. Hari ni kan, kalau katalah semua orang tulis nota, bagi hantar nota kat saya boleh tengok. Siapa dia yang lebih faham banding dengan tidak. Yang tak faham ni, kalau kita kata wajib semua tulis nota contoh kan, yang tak faham, dia boleh juga buat nota, tapi salin je. Sebiji. Masa saya belajar kat Mesir dulu kan, kita orang tak ada kitab. Yang awal semester tak ada kitab. Kitab hanya keluar sebulan paling awal sebulan sebelum exam. Jadi sepanjang semester kosong, tangan kosong. Ada buku nota kita je dengan pen. Kalau nak tahu, nak faham, salin apa yang pensyarah ajar. Jadi banyaklah, biasanya kita budak Melayu tulis lambat sikit, tulisan Arab kan. Dan dah nak faham satu hal lagi kan, pensyarah cakap kadang-kadang bukan bahasa kitab, bahasa pasar dia cakap. Kan? Jadi kadang-kadang kita pinjam kitab pelajar Arab lah kan. Kita pinjam tu, dia orang pula tulisan macam cacing. Kalau tak macam cacing tak laju. Kan kalau sin kita ada perut sampai 3 perut sin. Sin Arab, perut cacing tu tak ada perut. Tarik je. Tapi kita akan faham itu sin berdasarkan kepanjangan tarik dia. Jadi kena pandai-pandai lah. Titik-titik tak ada semua, tak ada. Hilang titik semua. Kalau ada sikit-sikit lah kan. Nun contoh kan. Nun kan ada titik itu. Perut ada titik. Lambat tu nak tulis perut titik tu. Perut berpusat. Jadi pusat dia hilang. Pusat dia akan jadi ekor. Bertukar jadi ekor. Jadi nun yang laju tu gitu tulis dia. Ekor belakang. Ekor tu lah ganti titik. Nak kena faham kaedah tulis Arab laju pula. Dia lain. Kan? Ha memang tak ada lah bulat tu. Kita nak tulis ha bulat. Bengkok tangan tak sempat. Kan? Dia memang kena tarik. Ya kan? Lengkok ya. Lambat tu kan? Dia tak dengan tarik bawah. Jadi nak kena belajar cara tulis Arab. Tulisan Arab. Dari nota-nota banyak-banyak tu kita tengok beza. Dan ada yang salin je. Jadi macam tape recorder. Dia orang cakap tu. Memang laju dia salin. Dia boleh tulis sebiji macam pensyarah cakap. Macam tape recorder tapi pakai tangan. Laju dia tulis. Yang tu kadang-kadang dia tak faham pun apa yang pensyarah cakap. Dia salin je. Tapi ada yang boleh kutip point. Dia boleh kutip perkataan paling penting apa yang pensyarah cakap. Kan? Di situ dia tulis nota berdasarkan point. Yang ini kena fikir lebih sikit. Tapi menunjukkan dia faham lebih. Macam itulah. Bila nama bab memang copy paste daripada hadis. Tapi dia boleh tangkap point penting dalam hadis tu. Maknanya dia cerdik. Kan? Dia kena fikir nak tangkap point penting tu. Macam sekarang kata ada yang tulis nota
tulis point. Biasanya kalau kat Malaysia kebanyakan tulis point. Tak pernah lagi saya jumpa yang tulis ayat penuh. Kalau student-student kat universiti pun tak tulis ayat penuh. Tak tahu, mungkin tulisan kita sebenarnya susah. Tulisan ABC ni, dia nak ditulis laju tu susah. Mana boleh berekor-ekor. Kalau berekor-ekor tak ada lah hurufnya. Kan A, B, C, bulat-bulat perut tu hilang perut semua. Macam mana? Kalau nak buat perut lambat tau. Kan? Lambat tau. Ada 2 kali. Dia yang cepat ni kalau satu huruf sekali tarik gitu baru cepat. Kan? Jadi bahasa Melayu kita memang susah. Bahasa Melayu ni sebenarnya daripada barat tu lah. ABC tu kan dari sana. Kita punya tulisan asalnya Jawi. Jawi tu macam Arab lah, boleh tulis laju. Sekaligus sebenarnya huruf ini membuatkan keilmuan kita berbeza. Kita nak dapat ilmu sama macam orang ulama-ulama zaman dulu yang menggunakan bahasa Arab, itu susah nak dapat. Sebab kita pakai bahasa Melayu. Dia ada kesan kepada keilmuan. Sebab kalau ikutkan kuasa kafir harbi ni kan, bila dia kafir harbi dan dia zalim, kuasa zalim ni dia punya ciri-ciri dia. Salah satunya ialah dia akan buat semua manusia yang ada di bawah pentadbiran dia itu jahil. Sebab kalau berilmu bahaya untuk dia. Bahaya untuk dia. Jadi dia akan buat segala teknik untuk kita ni sejahil-jahilnya. Sebab tu hari ni kalau nak ada ilmu memang kena struggle lebih. Berbanding dengan masa Islam mentadbir dunia, Islam punya kaedah nak bagi kita jadi orang yang paling alim. Kalau boleh semua orang alim, tu paling bagus. Itu menunjukkan siapa betul siapa salah sebenarnya. Hari ni kalau nak tahu mak bapak kan, kalau mak bapak yang baik betul, dia nak anak dia lebih pandai pada dia. Kebanyakan macam tu yang bawa anak-anak kan. Alhamdulillah kita nak anak kita lebih pandai pada kita. Tapi ada mak bapak yang penjenayah. Ada, bukan kat sini lah kan. InsyaAllah surah An-Nur semua bercahaya kan. Baik-baik belaka. Memang ada mak bapak yang penjenayah, yang nak anak dia jadi penjenayah. Dia takkan biarkan anak dia belajar ilmu apa pun. Dia hanya boleh belajar ilmu merompak, mencuri je. Kan? Sebab jangan sampai anak dia tahu apa yang mak bapak dia buat tu salah. Jadi dia akan tutup supaya jangan sampai anak tu ada ilmu. Itulah yang dibuat oleh setiap kuasa yang zalim. Dia akan buat kita jahil sejahil-jahilnya. Kemudian dia buat juga kita supaya sakit. Supaya kalau kita sakit, kita tahu kalau kita sihat otak kita akan cergas kan. Ada pepatah Arab tu, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sihat ada dalam tubuh badan yang sihat. Bila badan sakit, akal kita pun sakit. Sebab kita tak boleh nak fikir sangat, badan sakit kan. Dia akan buat badan kita sakit supaya akal kita tidak lagi berfungsi untuk memikirkan mana betul mana salah kan. Untuk misalnya untuk bangkit membela kebenaran, kita tak sempat fikir dah. Sebab dia fikir badan sakit-sakit. Itu yang antara yang dia buat kan? Dan nak bagi tahu ni, itu sebenarnya berlaku kat kita sekarang. Sebab itu antara punca, antara kenapa orang zaman sekarang tak sesihat orang zaman dulu. Jadi penyakit tu memang dihantar pada kita. Dia nak pastikan semua satu dunia ni kalau boleh sakit belaka. Jadi kita sekarang kalau nak sihat, struggle dia kena lebih pada orang dulu. Kanak-kanak zaman dulu pergi beli jajan kat tepi jalan mana-mana pun tak ada masalah. Sebab jajan dia ubi rebus, kan, kacang-kacang, semua bagus untuk kesihatan. Sekarang budak-budak nak cari jajan dia gula-gula, chewing gum, cekedih kan. Semua yang betul-betul merosakkan badan dia. Dia kena struggle untuk betul-betul jaga. Mak bapak pun kena struggle. Dan mak bapak tak bagi anak makan gula-gula. Gula-gula ni lagi dahsyat pada gula. Gula satu je, gula-gula kan. Kadang-kadang mak ayah dah tak bagi dah anak makan, orang pula datang bagi. Satu balang pula tu kan. Kita tu nak bagi anak kita tak makan tu, macam mana nak cakap. Kena struggle lebih. Dulu tak payah fikirlah, pasal tak ada gula pun tak ada dulu. Gula ni baru je ada. Sebab gula ni kan buatan manusia kan. Mana ada pokok yang berbuah gula? Tak ada. Maknanya dia buatan manusia ni baru. Ya? Maknanya kita tak perlukan gula tu sebenarnya. Yang kita perlukan yang keluar dari pokok tu je, yang Allah cipta. Yang manusia buat tu dah bukan keperluan kita lagi. Itu jadi keinginan-keinginan. Ya? Baik, kemudian huraian hadis. Tengok kan. Huraian hadis ni, perkataan al-qayyis, orang yang berakal, yakni yang benar-benar bijak dan cerdik. Kemudian yang kedua al-ajiz, iaitu orang yang lemah,
yakni yang lemah dan meninggalkan apa yang wajib dia lakukan. Jadi hadis ini tengah cerita tentang dua golongan. Satu kayis, satu lagi ajiz. Lawan kayis, ajiz. Bukan Pak Ajiz. Pak Ajiz lain. Tapi kalau Pak Ajiz tu eja nama Ain, pakai Ain, memang hak ni ya. Dia malas dan lemah kan, ajiz lemah kan. Jadi sekarang ni lawan kata dia orang yang berakal. Baik. Ni cerdik kan, maknanya orang yang paling cerdik. Jadi makna berakal ni adalah orang yang paling pandai guna akal. Jadi sekarang, kalau sekarang cerdik kita panggil IQ tinggi kan. IQ tinggi sekarang, barat dia letak test. Ada test untuk test orang IQ tinggi ataupun tidak. Baik, tapi rupanya Nabi dah letak dah siapa dia orang yang paling tinggi IQ. Saya rasa sebenarnya hari ni menjawab ni satu persoalan yang saya tanya-tanya dalam kepala, dan selama ni saya sebut gini. Baik, ada test IQ. Ada test IQ. Saya kadang-kadang kan memang bila menyampaikan ilmu ni kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu, Allah bagi. Gini, ada test IQ. Test IQ ni akan bagi kita punya nombor. Kalau di Malaysia ni, bukan Malaysia lah, dalam dunia test IQ tu dia ada angka kan. Angka test IQ pertengahan penduduk dunia antara 90 ke 110. IQ purata penduduk Malaysia 86. Di bawah penduduk dunia. IQ yang termasuk genius yang disebut Albert Einstein tu, itu IQ dia 160. Jadi orang yang IQ lebih daripada 110 ke atas itu dikira genius. Kan? Lebih daripada rata-rata lah kan. Lebih daripada orang biasa. Baik. Itu kan angka yang dia letak kan. Baik. Cuma ada orang kata, oh kalau cerdik IQ tinggi ni hebat, bagus. Dalam fikiran saya, sebab saya jumpa orang-orang yang IQ tinggi ni kan, ada setengahnya binasa. Hidup dia hancur. Terlampau cerdik kan. Dia jadi scammer. Scammer cerdik tau. Dia kalau tak cerdik, dia tak boleh scam orang. Dia nak tipu, dia kena pandai putar belit. Cerdik juga. Jadi maksudnya, ada orang cerdik yang akhirnya jadi ilmuwan yang sangat hebat. Kan? Ada yang cerdik yang akhirnya jadi penjenayah. Kan? Sebab tu ini saya ada kuliah kat penjara. Saya sebut benda ni. Memang saya kata saya suka orang yang duduk dalam ni, dalam penjara kan. Saya suka. Sebab mereka semua, kamu semua ni adalah orang yang ada kelebihan daripada wanita-wanita biasa. Antara kelebihan, salah satu saya sebut kan, tu IQ tinggi. Ada scammer kat sini kan? Ada. IQ cerdik kan? Cerdik sebab tu boleh tipu orang. Cuma salah guna cerdik tu. Jadi maknanya kalau kita kata IQ tinggi sebagai satu kehebatan, tak. Jawapan dia cerdik yang sebenar adalah yang boleh bijak memikirkan tentang kehidupan selepas mati. Jadi nak bijak betul untuk fikir kehidupan selepas mati, IQ memang kena ada juga. IQ tinggi tu kena ada. Jadi cuma IQ tu akan jadi betul-betul kita kata apa, solid bahawa itu cerdik ialah apabila dia gunakan kebijaksanaan dia untuk menjalankan kehidupan yang menyelamatkan hidup dia di akhirat nanti. Itu baru betul-betul cerdik. Jadi inilah jawapan kepada selama ni kalau kita kata IQ tinggi hebat, okay, dalam diri saya fikirkan tak belum tentu. Sebab saya nampak ada banyak orang IQ tinggi yang akhirnya rosak hidup dia. Jadi Nabi dah jawab kat kita punya yang cerdik, yang hebat, yang cerdik yang sebenar, yang memang IQ tinggi tapi IQ-nya digunakan untuk membuatkan dia bahagia selama-lamanya sampai akhirat. Jadi sekarang yang ini semua orang boleh. Semua orang boleh dan dia boleh diasah. Maknanya sebenarnya kan bijak tu kan kita selalu sebut bijak sana, bukan bijak sini. Makin bijak orang tu makin ke sana dia fikir gitu kan. Makin jauh makin bijak fikiran dia. Jadi yang paling jauh kan akhirat. Nama pun akhirat. Akhirat tu macam akhir. Maknanya orang yang boleh fikir sampai ke destinasi terakhir tu paling cerdik. Kalau kita ambil contoh kita kan kehidupan harian kita. Ni kita nak balik kampung. Nak balik kampung, siapa kampung kat Kedah contoh kan. Jauh sikit kan. Ada Kedah kan. Okay. Yang cerdik dalam perjalanan ke balik kampung ni adalah yang boleh memikirkan dari start persiapan kita di rumah, kemudian apa yang akan berlaku sepanjang jalan dan kita siapkan persiapan sepanjang jalan sampailah ke destinasi. Jadi yang cerdik ni kita akan fikirkan gini. Pakaian apa nak bawa? Dengan kaedah nanti kat destinasi aktiviti apa kita akan buat. Pakaian kita perempuan lah terutamanya kan. Pakaian kita kan ikut aktiviti kan. Kalau kat dapur kita pakai jubah, pakai tudung macam ni, habis basah lencun. Kan? Ada tudung dia kat dapur kan? Lepas tu kalau tidak, tudung pergi kenduri sama dengan tudung kat dapur. Comot lah lama-lama lusuh kan? Jadi kita kena pilih.
Kemudian misalnya ada aktiviti sukan ke kan, nak kena pakai yang stretchable. Pakai baju bah kita ni sekali melompat, perang. Bukan pecah, koyak. Kan, atau koyak baju. Maknanya tak kena. Jadi yang cerdik ni dia akan fikirlah, oh nanti kita akan ada aktiviti sekian. Dah susun jadual, okey kita akan bawa pakaian berdasarkan aktiviti sekian. Itu yang cerdik. Semakin jauh kita boleh fikir kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku dan persiapan ke arah kemungkinan tu, semakin cerdik orang tu. Itu baru cerita kampung. Kalau cerita kita pergi travel pula, musafir ke negara yang kita tak pernah pergi. Cara backpacker. Tak ada orang sambut. Sampai airport carilah kenderaan sendiri, tak ada van tunggu. Hak jenis tu kena cerdik lebih. Banyak membaca kan, kena cari dia punya ilmu tentang tempat tu, tahu keadaan suasana semua, boleh menilai, kemudian mengawal emosi, sabar, semua kena ada. Sampailah kat sana kita kena tahu kemungkinan-kemungkinan yang berlaku sebab kita tak pernah sampai sana. Nak tahu kemungkinan kenapa? Kena baca. Kalau sekarang kan Google kan. Contoh cuaca. Kalau kita pergi negara yang 4 musim, kena tahu sekarang musim apa kat sana. Pergi Mekah contoh kan. Pergi Mekah, duk bawa baju kita tu. Alamat dia sampai sana kena beli baju. Sampai-sampai tiba-tiba musim sejuk. Kan? Musim sejuk yang menggigil tu. Kena beli baju lain lah. Sebab kita tak erti cek. Ini yang kadang-kadang secara umumnya orang perempuan jarang tu cek tu. Kita punya cara kadang tanya-tanya orang. Orang pula main agak-agak. Kan? Agak-agak habis lah. Kan? Dia sebenarnya kena cari fakta. Jadi makin cerdik kita, makin jauh pemikiran kita. Jadi paling jauh akhirat. Itu yang kata orang cerdik. Dan benda ni boleh diasah lah. Maknanya sebab apa? Sebab kita boleh fikirkan apa dia yang bakal berlaku dengan kaedah ni. Nak fikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Jangan fikir sendiri, duduk fikir. Agaknya nanti kalau masuk neraka nanti api tu bersani kot. Lepas tu ada siapa kat dalam tu? Tak. Kalau masuk syurga nanti boleh minta apa tak? Nak makan apa tak nanti kat syurga? Bukan gitu cara dia. Cara dia nak bijak betul, baca fakta. Macam tadilah kita katalah kita nak pergi mana? Nak pergi India. Nak pergi India kita pakai duduk fikir. Kat India ni agaknya orang dia gini kot nah. Agaknya cuaca dia gini kot agaknya. Apa jadi? Sampai sana terkejut pun ada kan. Tak ketawa anda pun tak ada kan. Jadi kabut kan. Sebab kita tak berdasarkan ilmu fakta. Sedangkan fakta ada. Baca je lah. Kan? Jadi sama juga akhirat ni faktanya dah ada. Allah dah cerita dalam Quran banyak, dalam hadis banyak cerita kehidupan di akhirat tu macam mana. Syurga neraka dia macam mana, apa ada kat sana, apa benda kita kena buat untuk ready, untuk sedia ni. Nak menghadapi keadaan kat sana tu apa kita kena buat. Contoh dalam syurga, dalam syurga kalau wanita masuk syurga dia akan jadi yang paling cantik. Itu sebab kita sebut dalam convention tu yang ada iklan tadi. Convention wanita syurga. Wanita syurga tak sama dengan bidadari syurga. Bidadari syurga tu penduduk asal dalam syurga. Dah ada dah sekarang. Wanita syurga ni wanita dunia yang masuk ke syurga. Jadi wanita syurga lebih hebat daripada bidadari syurga. Bidadari syurga kerja dia melayan. Wanita syurga dilayan. Jadi kita queen of the jannah. Jadi sekarang ni bila dah jadi queen, kena belajar lah nak buat apa. Dalam Quran cerita, dalam hadis cerita. Kan? Bukan fikir, asyik fikir je. Kat sana durian ada tak durian? Banyak ni. Banyak orang tanya soalan ni. Itu kan kita tak disuruh kita cari benda tu kan. Kan yang disuruh kita macam mana cara dia tu. Kalau ada kat sana macam mana kita nak buat. Jadi itu makna bijak ataupun cerdik dan kemudian lemah pula. Nak tahu siapa di kalangan kita yang paling lemah. Lemah ialah yang meninggalkan apa yang wajib dia lakukan. Jadi selama ni kan kalau kita bayangkan orang lemah ni maknanya yang tubuh badan dia lembek kan. Tapi kalau kita kata macam tu, itu pun kalau kita fikirkan tak mutlak juga. Kalau kita kata orang yang badan lemah, maknanya dia macam tak berdaya, dia macam tak ada apa-apa. Kita tahu tak pengasas kepada humus yang dekat Gaza tu? HAMAS. Saya baca humus ni live ni dia blog tau kalau kita sebut betul. Jadi kita baca humus. Humus nama makanan. Kalau pergi kedai boleh lah. Pergi kedai Arab minta humus kalau nak tahu apa benda. Tapi jangan minta banyak-banyak. Sebab banyak orang Malaysia tak selera. Kita beritahu siap-siap. Dia tak manis, tak masin, dia tawar. Orang Malaysia kan tak suka makanan tawar kan. Nak cuba minta sikit-sikit dulu.
Hummus dia buat daripada kacang. Siapa tak boleh makan kacang, pantang lah, jangan minta lah, jangan cuba. Baik, hummus ni pengasas dia Syekh Ahmad Yasin ni. Syekh Ahmad Yasin tu kalau fizikal dia macam mana? Lemah ke kuat? Lemah. Dia OKU, dia duduk atas kursi roda. Dia lumpuh kan? Jadi kalau kita kata hari ni lemah tu adalah orang yang fizikal dia lemah, dah. Kita tengok berapa banyak juga orang yang fizikal kuat tu boleh melompat-lompat atas pentas. Hari ni melompat atas pentas, besok tahu-tahu terjun bangunan. Lemah ke kuat dia kalau macam tu? Lemah kan? Mati on the spot je. Terjun bangunan bunuh diri lah kan contohnya. Terjun bangunan ni tak adalah orang terjun suka-suka, memang nak bunuh diri lah. Then, kenapa dia jadi lemah macam tu padahal badan dia kuat? Jadi boleh ke kita kata dia kuat kalau akhirnya pengakhiran dia macam tu? Jadi memang fizikal tak boleh menentukan kita kuat atau lemah. Tengok berapa banyak anak muda yang boleh melompat berlari tapi tak solat. Ni yang dah duduk atas kursi, lutut dah tak berapa nak kuat tu lah duk bangun duduk solat. Kan? Duduk qiyamulai tu kadang lepas tak boleh duduk dah. Lepas tak boleh nak sujud dah baru kita start tahajud. Yang banyak lagi orang yang masih kuat tenaga boleh tahajud tak tahajud. Kan? Dia duk buat apa? Dia sibuk main game. Padahal tenaga dia lebih kuat daripada orang yang lemah tadi, yang lutut dah tak berapa nak okey kan. Jadi maknanya kuat tu berdasarkan kepada siapa dia, orang yang boleh melakukan dan meninggalkan apa yang sepatutnya dia lakukan dan ditinggalkan. Itu maknanya yang dia lakukan adalah kewajipan, yang ditinggalkan adalah dosa-dosa. Istilahnya sebenarnya nak buat benda ni kena kuat semangat. Jadi kuat semangat, kita tahu dah mana betul mana salah, tu yang kita nak buat, mana yang kita nak tinggal. Itu baru betul-betul kuat. Jadi sebaliknya lemah ni yang jenis hidup dia ikut suka hati. Nak tidur bila, nak bangun bila, suka hati kita kan. Nak makan bila kan, nak main bila. Kalau suka hati kita tu lemah. Sebab tu budak-budak buat macam tu. Budak-budak memang lemah. Dia mana ada jadual saya kena main pukul berapa. Kalau lepas pada waktu ni, lepas pukul 6.30, walaupun tengah main bola sepak tengah padang pun kena keluar juga padang, kena balik juga. Jarang budak gitu. Kalau dia dah cakap, mak cakap 6.30 berhenti, 6.30 dia tengah sikit lagi nak gol, dia takkan berhenti. Kan? Sebab dia hidup ikut suka hati. Dia nak makan apa tu dia pilih hak mana sedap. Kalau orang dewasa masih buat macam tu, kan? Maknanya kita masih budak-budak. Secara pemikiran, badan je dewasa. Lemah sifat dia. Itu makna lemah dan kuat. Baik, pengajarannya hadis ini menunjukkan kepada kewajipan mengukuhkan diri, mengawalnya dengan tegas, menghisapnya dan melaksanakan tugas pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping tidak cenderung hati kepada angan-angan palsu dan sangkaan-sangkaan yang menipu daya. Ini kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih memberi pahala kepada manusia dengan sebab apa yang mereka kerjakan, bukan dengan sebab apa yang mereka angan-angankan tanpa beramal. Jadi ayat ni lebih kepada nak bagi tahu orang cerdik ni yang beramal kan untuk kehidupan lepas mati kan. Jadi maknanya Allah tu nak hisap kita. Kita ni kalau nak masuk syurga lah, mudah contoh. Nak masuk syurga bukan duduk berangannya. Duduk berangan tu lah yang duk tanya durian ada tak kan. Sekali tiba-tiba kita ni hari ni teringin lah nak makan buah naga kan, tapi naga tak sampai-sampai kan. Buahnya tak sampai, naga ada dalam rumah kan, duk ngamuk-ngamuk tu kan. Jadi kita orang je, kenapalah je, tak apalah aku tunggu naga kat syurga je lah kan. Buah naga kat syurga. Dan yang tu berangan nama dia. Jadi Islam tak ajar nak masuk syurga dengan cara berangan. Kalau kita berangan ni gini, kita kalau tanyalah, kalau kumpul lah sebanyak mana manusia pun, kita tanya dia orang nak masuk syurga ke neraka, semua nak syurga. Kalau ada yang sebut nak masuk neraka, tu dia tengah frust. Dia tengah kecewa dalam hidup, dia pun kata nak masuk neraka. Padahal sebenarnya nak masuk syurga juga. Tu yang berkapal, berdating, dah buat maksiat semaksiat-maksiatnya, tetap ayat dia apa? Kita bertemu di pintu syurga. Syurga juga dia nak pergi. Padahal yang dia tahu dah yang dia buat tu dosa belaka. Baik. Tapi yang namanya angan-angan tu, itulah tadi. Buat dosa belaka tapi kita bertemu di pintu syurga. Kan? Ataupun kita duduk, tak apalah aku tunggu semua kat syurga je lah. Dunia tak apalah kan. Tu, berangan tu nama dia. Yang tak berangan tu apa? Struggle, usaha. Buat sesuatu. Nak masuk syurga kena ada
panduan lah. Macam kita kata, kita nak pergi mana? Kita nak balik Al-Ustaz kan? Balik Al-Ustaz ikut signboard. Bukan ikut dan kan? Ikut dan aku nak jalan mana? Signboard habak dah ni. Pi kiri, pi Al-Ustaz. Nak juga pi kanan. Sampai mana? Sampai Johor dah terbalik lah kan? Jadi maknanya sebab kita tak ikut signboard, tak mau cari pula signboard. Signboard dah ada depan mata kadang kan? Buat tak nampak. Biar pia tak best lah jalan tu. Kan? Tak selesa jalan tu berlubang-lubang. Tak payah lah, tak payah. Kita lalu je kau ni. Tutup mata daripada tengok signboard. Sesat juga. Ada banyak sebab orang sesat. Kalau tak nampak signboard satu, tak cari signboard satu. Mula-mula tak cari. Ni jalan nak ke syurga lah ni. Tak cari signboard. Ada dah, Nabi dah bagi kat kita signboard dia. Nak pergi syurga ni, jalan dia. Ikut sini, buat yang ni, jangan buat yang ni. Dan lepas tu, dah tak cari signboard. Ada signboard, tak mau tengok. Ada pula dah tertengok dah, buat tak nampak. Ada kan? Dah datang dah kelas. Malas, main kelas. Penat nak fikir, so saya cakap apa, tidur je lah. InsyaAllah hari ni, Alhamdulillah, semua segar. Tak ada yang ngantuk. Jadi maknanya, itu kita yang akhirnya ada juga yang dah ikut dah tapi berasa tak sesuai dengan nafsu. Ada juga. Dah lalu jalan ni dah. Signboard tu dah betul dah tapi tengok ke jalan tu macam tak best lah. Kita nak pecut. Tengok jalan tu sempit, tak mau lah. Yang kita lalu jalan luas, tak apalah berpusing-pusing pun. Janji kita boleh pecut. Hanya dia ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu tak sampai juga. Jadi tu dalam hidup ni maknanya yang hadis ni kesimpulannya kita kata nak jadi orang cerdik, kita semua boleh jadi cerdik. Cara dia adalah beramal untuk kehidupan lepas mati. Jadi kena belajar lah kehidupan lepas mati tu apa sifat-sifat dia, apa do and don'ts yang membuatkan kita akan bahagia di kehidupan lepas mati. Apa pula yang akan buat kita menderita di kehidupan lepas mati, yang tu kita usahakan. Jadi hidup kita ni akan lebih fokus kepada beramal. Hari ni yang banyak masalahnya, orang fokus kepada duk tengok orang. Sibuk tengok orang tu buat apa, orang ni buat apa masalah dia tu macam mana kan, orang kan. Nanti kita akan jumpa yang itu dalam hadis seterusnya. InsyaAllah, hari ni taklah kan. Hadis ke-67 tu tentang sibuk tengok orang. Nyebuk bahasa dia. Jaga tepikan orang. Tu ada tu hadisnya. Baik, insyaAllah sekadar tu mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Baik, sekadar tu wallahu a'lam. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat An-Nas. Bismillah.